Hai korang, disebabkan kita orang pasang casing ni, casing underwater ni, so tak ada sound. Apa kita orang cakap memang tak dengar langsung. So kita orang on the way pergi buat aktiviti snorkeling pula. Snorkeling ni kita ambil package day trip sahaja. Harga RM60 sahaja untuk snorkeling ni. Dah include set snorkeling sekali dengan life jacket. Tapi kita orang tak ambil set snorkeling tu sebab kita orang berdua ni rabun. Kita orang beli dekat Decathlon je yang ada power tu. So barulah kita nampak apa kat dalam laut tu. Ni Hakim, suami saya nak lompat. Tengoklah tu, rambut dia dah macam rompai lah. Lepas tu giliran aku pula yang lompat. Tapi waktu ni tak nampak dorang. Alhamdulillah selamat. Nasib tak kena. Kalau tak bad mood hilang mood aku nak buat aktiviti ni. So kita orang pun bersukaria. Lupa nak cakap, harga tadi yang day trip tu, yang snorkeling ni dah include dengan boat pergi balik. So korang jangan risau, dah include dah. NANI?! The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. Dia tengok sana lama. Malam ni kita nak makan KKB steak. Ada orang nak belanja kita. Cerah tak boleh. Kita nak makan daging. Kita pilih daging. Ada orang nak belanja daging. Besar gila daging dia. Pilih mana? Ambil medium well kot. Medium well lah. Kita orang dapat free. Yang tu pun free. Yang ni kita orang add on mushroom soup. Yang ini wagyu, tak tahulah apa nama dia. Lepas tu dah ada 4 sos dengan dapat sekali side. Satu lagi Tiramisu. Cuba makan. Jom makan. Tak, kenapa tu? Sedap. Ini kita orang ambil medium well. Kalau well done dia terlampau kering. Tengok ni dia kokak terus daging. The next day. Tiba-tiba kita orang kat sini guys. Kita kat sini sebab nak buat pasport orang ni. Saya nak pergi belajar dekat Australia. Kos apa? Kos Australia seanyam saya pula. Kos Sintan. Buat pasport dia sekali saya pun buat. Kita nak pergi mana guys? Nantikan. Dah settle pasport, kita makan kat sini. Kita dekat Pasar Payang. Ni kalau nak guna kita cuci balik warna kuning. 17 ada 5, 5 49 per gram.
nak in 510. So korang boleh datang kedai layar hati. Saya rasa mini kau dapat Tak, cincin. yang awak minat ni? Tak nak lah. Tak, awak minat ke tak? Boleh lah tapi tak nak lah. Yang ni minat? Minat ni. Yang ni minat? Minat juga. Cakap je lah minat. Kita pergi pasar Payang, kita nak cari baju kelawar tapi ada orang semua masuk kedai ni pula layar hati. So, cantik tak? Cantik tak? Ni suami saya belanja saya emas hari ni. Alhamdulillah rezeki. Kita pergi pasar Payang, kita nak cari baju kelawar. Tapi kita dapat emas. Okey ke? Okey ke? No, tak okey. Tak okey pula. Tengok. Okey. Kan, dah dapat emas kan? Bukan kita orang, awak je. Dah saya dah dapat emas kan? Payung pula lupa. Aduh, dah patah balik. Dia ambil payung jap. Jangan akak tarik payung kita dah. Mana? Nak mana payung? Dah dapat dah. Agak tenggelam orang kaya. Ya, macam tu tenggelam ni. So, kita nak balik. Ini tol untuk balik. Hai, berapa tu? Cantiknya kita orang on the way balik Selangor. Tapi tengoklah pemandangan matahari